Alex. Nakak masih busy. Ya, apa? Dia apa? Ya, tu. Bye-bye. Dah lah. Papa. Yang kau beli hitam. Nah. Baju Okey, sana tangan. Hai. Nama saya Tuge. Apa yang macam tu kan? Sana tangan. Topi apa ni? Bye. Ya. Selamat datang Abang Kasim. Tadi dia sana. Je, ni Badan sini dia ni. Tetamu berkuat. Pandailah bawa diri. Ya abang, Okay, sekarang ni saya nak pergi rewang. Kau tolong kerja apa yang patut. memang lawak ni abang susu. Dia masih kopi yo. Kopi tu. Apa dia? Lalu itu. Diam ke apa? Mana itu? Belum? Dulu dia beli rumah kampung tu. Video. Oh, wah ini. Kita ke sekarang ni, Bai. Dia orang tengah dua tu. Hah? Mana itu orang tengah dua? Tengok pas tu. Balik. Oh, dia beli rumah kampung tu yang macam kopi tu. Dia ajar untuk bini dia. Ame. Sebab ingat. Mana Ame? Kita cari Ame. Ame mana? Hai, Syah. Ha. Pengantin jangan ambil gambar ni. Alamak, ini pengantin. Ini belum. Okay, boleh sikit. Okay, kita tengok. Okay, kita dalam persediaan untuk ni majlis kahwin nanti dalam pukul tengah hari sikit. Ini nak buat kenduri tahlil. Mungkin dalam tengah hari sikit, okay? Kat belah sini. Nanti bakal pengantin tengah siap-siap lah. Kita malam cari orang lain. Ini ya tak jadi gaduh tak sah. Aku menangkan tu. Ini banyak. Makan dulu. Rekod lah. Okay, ada lauk ni lah. Ada buah-buah. Ini kalau dekat Perak dia ada gado-gado, panggil gado-gado. Tapi biasa makan ayam goreng, gendang. Panci, ada air. Tu bawa masuk. Gado ni ada ni. Habis. Sama makan dah. Duduk lah. Hari ni kat ni apa? Kelong lah. Kalau abang ni, kakak ni. Kakak mana? Nampak sembara. Hai ni. Mana dapat? Tengok ni, ada boboiboy. Boboiboy. Cari kat sini. Ya seorang ni pula.
Besar pekat ah. Besar, pekat. Sikit-sikit. Angkat tu. Satu angkat. Malik. Main Alif. Mana dapat mainan? Bisa lagi, bisa lagi. Okey. Sudah ada. Okey, kita naik walk malam-malam. Jumpa lagi. Nak pergi ke dataran Selama dekat depan sana. Ada waterfall. Dia punya nombor plate. WPM kan? Ya, apa kapa. Masing-masing nak minta tu. Ni video malam kedua Oh. Ni. Sebabnya esok kita dah nak balik. Apa Bi? Okey. Naik. Okey. Sini. Jom, let's go. Hati-hati motor. Ambil tadi dia aja. Tadi abang Amir ni dekat kereta tu. Boleh pula kita tertinggal seorang. Padahal seorang tu yang ajak kita pergi ke sini. Aduh, ketua hilang. Okey, sekarang kita dah sampai. Untuk hari kedua ni kita jalan-jalan saja dekat sini. Malam-malam ada aktiviti nak main bola ataupun korang nak main buih-buih kat situ pun ada. Nak chit-chat ke, nak minum kopi ke boleh je. Guys, sekarang kita ada dekat dataran Selama. Dia sama. Tapi di belakang. Okey, nak tahu kan, kita orang ni gunakan slipper je berjalan. Tengok ni. Habis kalau tak pakai slipper, tak nampak. Oh, wah, tak nampak pula. Nak tunduk. Cakap kaki ayam pula. Jom, kita boleh main gelongsong sana. Semalam saya dengan dia ni dah datang dah. Tapi cuma tak buat stabilizer je. Okay, kita datang balik untuk hari yang terakhir dekat sini. Kita repeat balik. Oh, dia tak ada semalam. Masih buat 3 hari. Tu kan. Apa tu? Guys, sekarang ni kita berada di tapak dataran Selama.
Malam kedua guys. So dah nak balik. Malam kedua untuk hari ni. So Last. kita jalan-jalan just keliling gitu je lah. Jangan pusing. Okay guys, kat sini kita ada- yang ni lah. Orang yang dia tukang ajak orang tapi dia terlambat. Ketua hilang guys, ketua hilang. Awak tinggal saya. Awak tinggal saya. Okey. memang kita. Sejak saya datang dekat Perak ni, dekat Selama ni benda yang paling ni sampai jatuh. orang kata menarik daripada KL. Dia beza sikit tau. Kalau dekat KL kau orang nampak taman permainan macam biasa. Saya tak sangka dekat Selama Perak ni dia ada yang macam ni. Dia macam dekat dalam mall. Tengok ni. Kalau nak bawa anak-anak dekat luar ni, jap. Kena jatuh. Tinggi. Mana? Siapa? Ada Juna. Kau kan. Dari belakang. Ada budak tadi dia buat quiz. Dia nak masuk. Tengok tu, dekat belakang ni dia punya taman lagi besar daripada KL. Nampak tak? Macam shopping mall. And then dekat aktiviti malam ni dia sama seakan macam dekat dalam dekat dalam Kat datang kan mana tu? okey, dia sama seakan dekat Putrajaya. Putrajaya. Ini tunjuk outfit ni. Bincang Nak anti kat mana tu anti dah. Abang depan di belakang. Gambar je. Abang depan di belakang. Abang mengat sini. Pada depan sikit. Memandangkan kami sampai terlalu lambat Sekarang ni jam menunjukkan 11.18 malam. Kalau ikutkan dia punya ada gerai makan dekat situ. Ada Lok Chin, ada ice blended dan juga makanan kuih-kuih lah. Malam bukan pagi. Malam pun ada. Buat yang Justin kat sini boleh je. Justin, Kita cakap. buatlah video trend. Buat video trend kat sini. Kau mana? Satu sini. Nak datang dekat Perak ni korang kena datang dekat Selama. Sebab dekat nampak tak ada lampu yang terang tu, Tenung Coffee. Okay, dia buka satu branch saja untuk bisnes baru dia lah. Makan-makan ataupun minum-minum dia dah sediakan. Saya punya asyik percaya. Bakso pacang lele, korang kena try juga dekat Tenung Coffee. Dekat yang lampu yang cahaya terang tu. Kalau korang nampak, korang datang ke Selama, dataran Selama ni, korang akan nampak taman permainan dan juga ada orang main kat sini lah. Dia dekat situ je yang ada lampu yang terang. Sekarang ni masa dah menunjukkan pukul 12 malam. Mata saya pun dah start ngantuk. Dan esok bermulalah kita balik ke KL. So nak singgah dekat warung kat depan. Berdiri teguh kita di belakang ni. Malaysia kan. Berdiri. Kita tegak. Menang apa tu? Ya. Mana? Okay, kita nak on the way balik. Ini mungkin vlog yang terakhir Kita sambung macam biasa vlog dekat event cosplay. Alright. Yang lain dekat depan-depan. Sana. Diorang kereta parking situ. Kita parking sana lah. So kena jalan kaki. Tengok. Masih aktif lagi. Okay. Nak dekat pukul 1 pagi. Ni nak dekat 1 pagi dah. Tapi masih ada orang lagi main. Macam nak hujan lah. Hujan ke? Air. Kalau atas tu. Sudah kena. Tadi dia nak buat collection.
Korang kalau nak datang apa dekat Kampung Selama ni, hang kalau nak lepak chill-chill dekat datang Selama ni, hang pergi dekat Tenung Cafe ni. Kalau hang pergi Tenung Cafe, hang jangan pergi sana nak order Tenung yang kakak tadi, jadi cek malu. Korang boleh komen, share dekat kawan-kawan korang. Jangan lupa subscribe. Alright. Okay, jumpa di vlog akan datang. Bye.